Kalau bangun pagi rasa kaki bengkak, sendi mencucuk bila nak jalan, itu bukan sebab berdiri lama sangat. Itu tanda badan tengah lebih asid urik. Ramai tak tahu dalam badan kita ni sebenarnya ada satu bahan semula jadi yang dipanggil asid urik. Benda ni tak salah, semua orang ada, tapi bila dah berlebihan, dia akan mula mengeras jadi macam kristal halus dan kristal tu lekat dekat sendi, terutamanya kaki, lutut dan juga jari. Sebab tu, bila korang jalan atau bangun tidur rasa mencucuk panas dan berat. Macam ada pasir kasar dalam sendi tu. Kalau biar lama, kristal tu makin banyak dan pergerakan pun makin sempit. Sebab tu ramai orang sekarang mula ikhtiar dengan kapsul tapak baru. Dalam tapak baru ni ada ekstrak kulit kayu retak, herba tropika yang orang lama-lama memang guna untuk bantu kurangkan rasa tak selesa dekat sendi dan bantu badan kawal balik lebihan asid urik. Bila diamalkan secara konsisten, tapak baru bantu badan keluarkan lebihan tu perlahan-lahan. Jadi sendi rasa lebih ringan dan fleksibel. Ramai yang dah amalkan kata bila bangun pagi tu dah tak rasa seberat dulu. Nak turun tangga, nak rukuk, semua dah jadi lebih mudah. Yang penting, kapsul tapak baru ni bukan ubat tapi ikhtiar berasaskan herba semula jadi. Badan kita pun rasa lebih ringan, tenang bila guna bahan dari alam. Kalau korang selalu rasa kaki bengkak, sendi ketat atau cepat rasa mencucuk bila berjalan, boleh cuba kapsul tapak baru ni. Sekarang HQ tengah buat promosi khas, jadi tekan saja di link di bawah yang saya sediakan sebelum stok habis. Jangan tunggu sampai sendi makin sempit. Kadang badan dah bagi signal awal, tapi kita je yang buat-buat tak dengar. Dapatkan sekarang kapsul tapak baru di link yang saya sediakan di bawah.